Katanya nak ada hujan lebat pula dah adik kakak dia weh. Semenjak tanggal 11 hingga 15 Tanuakum 2058 nak siapa ni adik kakak. Jadi bukan kata nak adik kakak percayalah mana dak, camanya nak kita tu buat peringatan sikit sebanyak. Tu dia kita boleh buat persiapan. Nak betul tak betul tu suku kira, camanya dia kaji tengok katanya hujan nak turun lebat. Dia tak kaji ikut angin lah adik kakak, kata hujan nak turun lebat 11 hingga 15 Tanuakum 2058 ni. Siapa dia adik kakak telah istihar ni? Semanak Sapiakon Nam Heng Chat. Pejabat sumber air negara adik kakak dia telah istihar mari minta adik kakak kita yang duduk di dalam kawasan selatan ni buat peringatan bela-bela. Jaga peringatan bela-bela. Ya katanya beberapa wilayah yang berisiko tinggi ataupun mi kuam siang ni sama ada di wilayah Nakhon Si Thammarat, wilayah Pathalung, wilayah Segara, wilayah Terang, wilayah Patani, wilayah Jala dan juga wilayah Narathiwat adik kakak dia weh. Tu dia kena beringat daripada gapo dia kata adik kakak yang dia royak ni. Beringat takut banjir kilap. Takut mari banjir boh mari dengan serta-merta adik kakak. Beringat takut air mengalir daripada bukit. Beringat takut tanah berutuh dan juga beringat takut air boh banjir terkurung adik kakak dia dah. Lalu tu hak ni nak beri peringatan kepada adik kakak. Bukan kata suruh percaya gapo 100% gapo dak. Nak beri kita ni jaga peringatan. Mungkin tak seperti ni, mungkin jadi seperti ni. Cumanya yang dia kaji tengok mengikut udara gapo ni gak jadi nak betul pada hari tu saat ni. Tapi ni bukan kata nak 100% gimana dak adik kakak dia dah. Lalu tu kita boleh buat persiapan bla-bla. Tak mesti kata di beberapa wilayah yang mau cerita royak saat ni saja dak. Wilayah lain pun seperti tu juga adik kakak. Kerana pada masa akhirat ni tak ada siapa tahu. Cumanya kita boleh beringat bela-bela adik kakak dia dah. Katanya nak hujan turun lebat weh di kawasan tempat di selatan kita sini adik kakak, termasuk di 3 wilayah tempat kita duduk masing-masing ni adik kakak dia dah. Tu dia share sebab belakang weh. Video ni bukan nak suruh kejut, cumanya nak suruh kita buat persiapan bela-bela gitu. Kalau tak jadi kita minta doa semoga Allah Taala menjauhkan perkara-perkara yang diagak kata nak timbul nak berlaku. Kita agak katanya Allah Taala bawa pindah pergi ke tempat lain, pergi ke tengah laut ko ataupun pakai tak berlaku kau adik kakak lebih molek sekali adik kakak dia dah. Marilah sama-sama kita berdoa semoga kita semua selamat daripada segala-gala bencana yang akan timpa di atas muka bumi ini. Akhir sekali nak royak kepada adik kakak dia tu. Kalau adik kakak yang mana dia cari nak beli komputer, laptop, notebook tangan 2. Notebook tangan 2 tapi kualiti seperti tangan 1 boleh pergi beli di kedai IT Com Service di Yak Rangnya 5 wilayah Patani. Dia jaga molek adik kakak. Patut kali kita nak buka sama dengan pejabat office ke, kita beli komputer tangan 2 di tempat dia jaga molek adik kakak dia weh. Sama ada belum beli daripada dia, lepas daripada beli daripada dia pun jaga molek. Jangan lupa tu kali siapa nak beli komputer, laptop, notebook tangan 2, ingatlah kepada kedai IT Com Service Yak Rangnya 5. Maklumat lebih lanjut segera berhubung mengikut nombor telefon di bawah ni selalu dah.